Nabi kata no. Api neraka tambah lagi 69 kali lagi. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi kata apa? Satu hari Nabi kata juz'un wahid min sab'ina juz'an min hari jahannam. Tu api yang hampa duk panggang kambing tu, Nabi kata itu 1/70 daripada api neraka jahannam. Sahabat bila dengar macam tu, qalu wallah in kanat lakafiyah ya Rasulullah. Sahabat kata, ya Rasulullah, api dunia tu hak kami duk panggang kambing tu, api tu kalau guna buat bakar pun dah cukup lah ibadah. Jangan cerita kata itu 1/70. Kalau hak tu guna bakar kita di neraka esok, dia kata cukup dah azab dah cukup dah. Kata Nabi SAW, Nabi kata fa innaha fuddilat bi 69 juz'an. Nabi kata no. Api neraka tambah lagi 69 kali lagi. Nabi kata itu api neraka kulluhunna mithlu harrihinna. Tiap-tiap satu tambah itu sama panas dengan hak tu dengan hak 1/70. 1/70 dah cukup panas dah. Kalau gandakan kepanasan itu, kena gandakan 69 kali. Tiap-tiap ganda itu sama panas. Bayangkan yang kata api neraka ni macam mana. Manusia yang dia faham tentang hakikat neraka ni, dia akan jadi orang baik. Dia cakap